takut dengar tu. Dia panggil ni lah, Abang Nizam ke pakcik atau tak apalah. Tak apalah. Tapi lebih selesa orang sini panggil apa? Kalau budak-budak kawan-kawan panggil sifu je. Panggil siku lah. Apa yang sifu tak tahu lah. Banyak. Kalau untuk orang Bani ni kalau ikut adat dulu, dia bukan cakap untuk orang kahwinnya. Okey. Dia untuk orang bertunang, orang naik boyan. Okey. Atau orang bersunat sekalipun memang dipukulkan ke mana, dialukan ke mana. Dialukan ke mana. Oh, jadi Rebana ni kira macam penyeri majlis lah. Penyeri majlis. Oh. Lirik-lirik ataupun lagu-lagu dalam Rebana tu sendiri, kiranya berunsurkan macam mana kira? Ada berunsurkan muja semangat ke apa ke? Tak ada. Oh, tak ada muja semangat. Takut kau risau main malam-malam. Habis panggil pula 2-3 liang kan yang balik. Tengok daripada bahasa Arab ni kita tak tahu lah nak terjemah ni. Yalah. Tapi kalau ada 1-2 lagu yang kita lihat bahasa Melayu dia, semua bersifat untuk memuji Nabi. Nama-nama para sahabat. Nama-nama Nabi yang terdahulu. Dan memuji Rasulullah kita sendiri. Macam tu je. Kalau kita tengok daripada kita ambil daripada syair dia, dari segi alih dia tu, kita ambil daripada kitab berjanji. Kitab berjanji tu sendiri pun dah menunjukkan memuji Rasulullah sendiri. Oh, Masya Allah. Oh, jadi tak ada lah kiranya apa, berunsur ke arah semangat ke apa ke, tak ada lah. Tak ada. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah. Tu takut dengar tu.